Ha, apa contoh pelancongan? Nafi pula. Oi. Tak ada sejarah 1957 sampai kelar. Tak ada sejarah lagi mana-mana kementerian ataupun agensi dalam kerajaan tu bidang arak. Oh, dia kata ni tak ada kena-mengena, hak ni swasta kepala bapa hang benda-benda macam tu. Ini apa dia? Tugasan untuk membodohkan rakyat. Boleh pula kata, oh itu bukan arak. Habis tu menentang apa? Tu teh oil ke? Teh oil panas ke? Yang duk tular video dalam media masa hari ni tu ayat apa baru? Ayat arak kan? Hang ni bagi statement sambil mabuk ke apa? Hayya. Kelakuan peribadi yang tak elok jangan dibawa dalam wadah perjuangan. Faham tak? Ataupun semi kata dalam bahasa Malaysia ni, jangan duk main dalam reja kan. Kalau jenis kaki tunggang, jangan bawa masuk dalam kementerian. Jangan sampai rakyat cibai-cibai kan muka hang kalau ditempel di tepi jalan. Awak hang baru sangat. Nak buat sejarah baru ke? Cipta sejarah ni benda elok. Benda tak elok ni dia panggil derita ataupun detik hitam. Apakah ni detik hitam? Anwar Ibrahim tak ambil cerita, tak ambil cakna benda-benda ni. Baru tu aja umum saja. Celaka tu memang tak guna. Dia takkan ambil tahu pasal anak mabuk ke, anak telanjang atas meja ke. Dia takkan ambil tahu. Rakyat sekarang hari ni bagi pesanan. Daripada tahun kemerdekaan diumumkan sampailah ke 2024, tiba-tiba masuk saja 2025, membawakan hampa ni semakin hari semakin celaka, semakin tak guna. Hampa ni memang kena turun bagi awal. Beda kami rakyat nak ludah hampa atas jalan. Hampa pencen saja, jangan lalu depan rakyat dah. Ingat tu baru.